ada pukul berapa? 9.27. 9.27. Kita nak pergi camping dekat Tanjung Malim. Dua kereta bawa kereta Vios Amira dengan kereta Vios Bahan. 8 Vios orang. Street. Vios Street 8 orang. 4 dekat Amira. Tapi Yeah. Capi yang drive lah. Sebab ni geng-geng malas drive. So doakan kita orang selamat pergi Aku akan sampai buat balik. YouTube juga hari ni guys. Aku akan buat YouTube. Perjalanan nak ke sana dekat Zamnaj campsite kot. Perjalanan ni macam Zamnaj campsite, ya. 1 jam 30 minit. So tengah tunggu diorang. Siapa tu Capi dengan Hakim. Aku rasa aku tak masuk dalam video kau. Masuklah je. Kan muka. Ha. Okey, dia macam ni kot. Okay, so Ada Capi ada barang. Wih, lu kisah saya kan daging. guys, so sekarang Oh, maybe we can party. Ni lagi berat kan. Juru. Ada berapa bit? Tu sumpah berat weh, aku angkat. dia dia macam tu. Ayu ni kat seorang lah tadi. Patut dia aku call dia dah start mengamuk. Sorry dah. Lepas tu aku dah tak berani call dia. Aku call kau. Tak, lepas aku salah. Itu pasal aku call kau tadi. Aku pula buka pula. Aku salah tak lepas aku cakap kenapa aku marah dia tu. Dia cakap apa Bi? Kau aku call dia. Kau call dia Tasha dengan ni boleh tak? Dia tengah angkat benda ni banyak barang. Aku tengah angkat barang ni. Oh, okey. Aku kena marah. Korang saya dapat. Saya telah nampak aku dah ada swagger. Nampak ke muka dia? Nampakkan je. Sambung balik. Engkau tak bersalah, hanya hatiku yang buta. Tulus dan ikhlas kau mengecewakan. Hello guys, so sekarang Vios date. Sekarang kita orang dah sampai dekat Zamnaj camp. So sekarang Oh, dia berat. unloading barang. And okay, tu je. Sekarang pukul 11.30 by the way. Orang tu dah tidur. Okay guys, so kita dah bawa semua bantal, Last barang. tas barang kita. So kita nak pasal khemah, so kita nak makan ni. Betul. Wow. Makan kena masak dulu tak ada makan terus. Perut sakit dah dua. Tapi aku nak berak. Perut baby cakit. Awai. Kau nak baca kat atas ni Tapi muat lah. Agak kau rasa rendah kan? Sebab ni pot tu lebar. So dia macam ruang besar tapi ni tak ni ruang tamu kita tu. Aku rasa baik baca atas. Baca atas kan? Bagi nampak dia lagi. Sebab ni nanti boleh ke sana lagi. So, kalau pendapat kau macam mana pula? Pendapat kau? Atas juga kan? So kita Tapi keputusan je tu. Apa guna aku? Sialah. Kau punya kereta tu panjang sangat. aku boleh pegang. Dia dah lewat. Sebab tu lah cakap jangan banyak sembang buat kerja. Sialah. Macam aku kan. Okey. Siapa salah Dafiq? Salah aku. Ya biar bagi Capik dulu, bagi baca Capik dulu. Okey. Baca dulu ni. Amira? Baca dulu. Ya, aku perlukan asisten. Okay. Teruskan. Okey. Okay, siap. Okey. Pas. Kumpulan Syafiq settle tuan. Aku kalau tak bawah. Tak. Yang ni kau kena belakang. Ni. Belakang lagi. Belakang lagi. Ni kat dalam barang-barang. Tolong dua asisten. Tolong. Ni apa ni? Tali apa ni? Tak pun kau ke dalam kau tak hujung tapak tu. Bertemu hujung. Tiang kemah tu. Mantap. Cocok. Sang Syai. Simple kan? Ni? Buat apa?
Kau balik function lain. Okey dah. Aku tengah ketuk kot. Tuan, orang main jin tak cocok tuan. Nak dia cocok bang, sini pasti. Oh. Tak ada cocok. Bijak. Basah dulu. Cocok lah tempat lain. So, dah basah dah. Okey, boleh tuan. Dalam lagi ya, kalau tak dicabut. Mantap. Cheers Okay, sini sini. Dia tak rata. Sabar je tak rata. Okay. Okay tak? Okay tak bos? Okay. Saya bukan buah. Proceed. Tuan, sama tuan. Tak payah kot satu tempat empat orang. Lepas tu ni klik lah nanti. Klik. Aku dah tadi. Hei. Betul aku dah dari kiri orang lain. Kan dah habis kerja dah. Kan nak klik macam mana? Function je aku. Oh, macam tu. Kena hati pun. Ya Allah. Tak, sebenarnya senang je. Tapi macam mana boleh kena? Bodoh punya gimang. Dah lah. Injek rehat. Sekejap. Injek, sorry. Injek rehat. Ni ke? Function dah. Dah. Ni barang-barang tak bawah ni. Ini tu. Ni tak payah. Tak payah. Oh, tak payah lah. Biar je lah. Aku dah buat tadi. Tapi dia tak melekat. Bos juga nak buat. Sorry lah tuan. Saya sedikit lembik hari ni. Nak drive kan? Dan agak dan skill. Aku masukkan dekat ni. Lubang ni. Tu dengar. Oh, kau. Dengar semua. Mira, situ Mira. Aku tengok ambil dia atas tu Bukan yang tu. Bukan yang tu. Yang depan lagi. Yang tu. Mana? Ini. Yang ni, Mak. Masuk. Ni. Ni. Yang ni kan? Yang tu. Masuk je. Masuk je dah. Okey. Dah. Nanti kau tak ada video tu. Ni aku buang. Nanti kau ada yang video. Tak nak. Masuk lah. Nanti tak ada yang video. Dalam video bagus biar dia. Tolong. Kau bawa function ke? Nanti tak ada. Oh, sorry. Okey, aku tarik belah sini lah. Aku tarik belah sini. Okey, sekarang kita dalam fasa menaikkan kemah. Di sini kita ada instruktor daripada seorang Pak An. Yang kita import lah daripada kumpulan Sky Hunter yang dianggotai oleh 3 wanita berjaya, iaitu Auni, Amira dan Sasha ya. Ayuni. Dan ditemani oleh seorang Amir Aizat. Okey, nampaknya sekarang kita di fasa canvas lah. Ya. Ini adalah untuk mengelakkan daripada terkena titisan air hujan lah. Okey, yang diajar oleh dan dibimbing oleh kita punya instruktor lah. Push, function lah. Puan Sasha, macam mana? Ya. Macam mana ekspresi anda dengan hari ni? Sangat best Okey, baik. Tak sempat perlu lagi ni. Okey, tak sempat perlu lagi. Ini baru warm up. Orang cakap baru warm up. Okey, teruskan bekerja ya. Saya akan ke anggota kita yang kedua. Encik Puan Ayuni ya. Okey, buat kerja dulu. Okey, sorry saya mengganggu. Macam mana dengan ekspedisi kita hari ni? Ini bagai tiada henti. Oh, nampaknya kita ada seorang Siti Nurhaliza. Daripada tadi aku puji dia melambung macam tu ialah dia. Function. Okey Amira. Awak kurang screen time lah. Macam mana dalam proses membangunkan sebuah kemah?
Klip je. Saya klip je. Oh, awak buat klip sajalah. Okey, tak apalah. Disebabkan tu saya bagi awak kurang screen time. Bila saya? Bila awak? Oh, saya. Wiwi masuk aku injet ni. Tolong. Alah, Real. nanti tu. Real. Dah. Ni injet sebab klip. Mana injet? Ni aku injet. Oh, Aku klip injet. benda bodoh tu tadi. Klip benda bodoh ni. Serius ah? Injek kita power kan tadi. Power. Kita memang power. Okey dah. Saya nak sambung buat kerja. Tapi function tu, kau punya banyak betul Borak 3 minit guys, dia borak. Kacik memang. Ya, I rasa tu lah. Boleh alih dah. Kedua orang pula. Boleh Aku nak buat apa? Aku macam useless benda ni. Kau function dah weekly tu tadi. Tolong bagi aku kerja. Itulah kerja kau. Itulah kerjanya. Aku tak tahu nak buat apa. Kau bajet RM1,000 kan? Dengar je kerja tengah. Tapi dah buat lagu sikit. Kau bajet. Kalimbas. Kau banyak kan? Kena kecap. Paling function tu perempuan ni. Ya tu. Lah, itu kan bisa cepatlah buat function. Jangan injet pula. Sakit dah biasa. Nampak macam aku cari gaji je. Sorry apa nak game je. Dia buat gaji. Ini dia kena klip aku. Wei, kucing tu nak masuk je. Tolong. Tolong. Wei, jangan masuk. Wei, tolong. Wei, jangan nanti dia lompat lagi. Dia tak boleh lompat lagi dia pendek. Serius lah. Kau tahu sejak kucing jahat aku tu kan, aku trauma dengan kucing sikit. Aku takut. Ya. Sebab apa yang jadi buat kat sini nak kita orang. Kenapa rendah? Buat lagi dulu. Buat apa? Buat terbang. Saya. Sebab kucing rumah aku dia selalu gigit. Aku pergi kerja, dia gigit. So macam aku trauma sikit, aku takut. Tapi aku tahu kucing kat sini baik. Ada, dia tak baik. Semua kucing jahat. Kamu tak baik. Tapi aku takut tau, nampak aku takut. Sebab kau dah trauma. Kucing jahat. Kau sana tak function kat sini. Ini banglo. Function sangat tu. Tu. Alamak. Alamak. Ayu ni kau buat apa? Ayu ni. Dia tak function. Kau angkat kamera. Kakak Foki aku nak cakap. Kat tak dekat. Kemah sebelah sana kan. Aku ingat dia tengah semayang. Aku ingat dia tengah bersihkan kamera. Ramai-ramai berkumpul macam tu. Ingat kan solat berjemaah. Kau buat tu dalam TikTok. Sialah. Memang macam je. Aku rasa tu phone aku. Dan aku tahu siapa yang call. Phone okey lagi lah. Aku boleh pegang. Dah boleh pass. Apa tu? Pass jejak. Sekejap. Okay. Good dog. Real. You ni aku function lah you ni. Ni apa? Karma. Itu kan ni kayak kuliah. Lebih pendengar lah. Okay gang, ini situation selepas Sekarang jam menunjukkan pukul 1.30. tunjuk tak payah tak So aktiviti kita malam ni aktiviti kita orang kena berbisik. berbisik selepas kejadian. Kejadian apa weh? Dia tahu. Kejadian tu kena marah. Tapi kena gelak angin. Jadi gelak angin tu. Okey, kita tengok ni seorang.
Tak boleh lain tutup eh. Lain-lain mata. Nak tengok. Saya masak odeng guys. Orang tengok. For the vlog. Sumpah aku tak sambung vlog. Nanti aku nak nembak ini punya. Boleh. Kalau aku kasih lah. Baik. Terima kasih ah. Betul. Kena marah kalau bukan salah. Serius lah. Dia start sikit. Sikit dah jam kita Jangan nangis. Ya, sebab tadi bukan aku yang bising. Sorry doh, salah aku doh. Apaan yang bising? Sorry doh. Dah kena. Morning. So sekarang kita dah day 2. Baru sekarang pukul 7. So sekarang nak masak breakfast. So sekarang Dia buat ikan dulu. Saya cakap kalau sekali kan kau ni tak habis je. Tak, kau ni boleh tak bawa. Kau apa geng? Dah. Sampai 15 pagi. Refill dulu. Kita kena bagi tahu dia masak. Suka orang. Kau masak. Kau masak Kau masak. Tak cakap aku sendiri. Kau masak. Ha. Mana cakap aku? Kau masak. Boleh. Aku aku assistant. Hasha bangun. Alah, dia tahu pula. Tahu kan? Kau warna pink. Ini cantik tu. Nak? Yang tak ada apa-apa tu. Ini cantik lah. Sebab itu 10. Ya ke? Aku dapat cepi. Tak, 10. Dia boleh Kod 10. coklat-coklat sikit. Kod 10. Ini kos satu lah. Apa yang mana nak kos 10? Oh, kos berapa? Ni doh Amira. Oh ya, apa merah sangat? Kalau kita nak mandi dekat sungai. Mana tak? Sampai sana.
puji dah takkan aku nak ludah pula. Ya, apa ni nak basuh atas? Tak nak. Jangan basuh rambut. Tak nak. Nak basahkan je. Tak nak. Satu setengah. Dia macam fikir dia betul-betul dah tengok kat dia. Dah tahu dah apa benda tu. Alak. Main gila. Main gila. Makanan kat tangan dah. Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Amin. Amin. Aku kan nak nyanyi. Dia makan. Dia betul doa panjang pula. Apa dia dah sampai 5 minit. Tak, reason kau berhenti memang nak jaga mak kau lah. Kalau memang kau sihat bukan dia balik lah. Aku buat part time lah freelance. Tapi kau pergi sini siapa jaga mak kau? Ada Hello guys. So sekarang Tapi aku faham je. Sebab apa dia minat ke arah tu. 8:11. Bapak dia baru meninggal kan. Kau ke? Ha. Bukan dia tinggal dengan boyfriend dia lagi ke? Mana aku tahu. Aku tengok dia post-post lagi. Dia Siapa tu? aku punya pak ayah cerita. Tak cerita. Tak ada dua pi. Nak ajak yang mana tu? Ha? Ajak dua-dua. Dah guys, Ni kat kampung. makan. Yang dah bosan ni. Aku ni Lihat dah. tadi waktu movie tu. Jijik lah. Nampak je lah movie tu. Nampak movie tu je lah. Sekarang ni kita tengah susun barang nak balik. Tak ada. Sekejap, dalam ni ada apa? Dalam ni barang aku semua. Barang kau aku dah simpan. Weh, Syasha. Sorry lah. Sebab ada content creator kan? Activity. Orang macam IT. Lagi guys. Cari bunga yang cantik guys. Bagi kena logo. Dia lah pakai. Ya. Ora. Weh, biasa saya. Yes. Apa dia? Aku ni kat dah bau ke? Apa dia? Macam orang rambut kencang. Bukan apa. Dia sana. Dia tinggalkan dia madrasah Ranjam. Ini patut tak tak? Okay, so sekarang kita dah sampai dekat Selangor. Kita kat Rawang. Dekat Rawang. Okay guys, now korang dah sampai kat Islam Masak. Kali ni owner pun nampak. So dia tak boleh banyak dah. Enak ke? Oh ya. Dah lah. Sayang. Ini. Bye-bye. Ini. Intro pun tak ada kan? Itu yang tu, yang kat sungai tu. Okay, so sekarang kita tengah pukul 5. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 5:30. Aku pergi tidur nak ke belakang. Tak tengok kau tu. Ya doh. Sorry lah. Ayah aku nampak kau macam Islamik hari ni. Kenapa Islam ni? Bukan sebab nampak aku tak pernah nampak kau pakai tudung macam ni. Ya, aku cakap kat dia lah. Okay, so bye. Bye guys, sekarang dah 5:30. Kita dah sampai rumah Syasha. Dan dah loading Red, barang semua. red camping? Rate camping untuk kali ni daripada 10 adalah 8. Apa? Kenapa kau rasa rendah ke? Aku rasa 10 apa 10. Aku 8.
Sebab dengan korang. Betul. Bye-bye. Dengan korang je lah 10 over 10. Yang lain tu. Kita orang dah sampai dekat rumah Syasha. Nak hantar dia. Bila dia balik. Next trip kita tak tahu lagi. So bye-bye. Stay tuned untuk next video. Okay. Bye. Shh.